Kalau ikutkan kan, korang tak bersalah sekiranya anda susah nak turunkan berat badan, tetapi disebabkan oleh hormon anda yang tak stable dan juga anda yang ada masalah PCOS, dan kalau untuk lelaki selalunya mereka yang ada masalah insulin resistant. Jadi susah untuk mereka nak weight loss. Kalau dia bahaya, dia takkan jadi ubat untuk anda, tetapi dia akan jadi racun. Jom kita nak share bersama dengan anda. Kerana apa? Kerana obesiti sebenarnya lebih bahaya daripada kesan sampingan ubat. So, Ozempic ini adalah satu jenis pen. Biasanya kita dengar Saxenda. Betul tak? Yang specialnya ataupun nama lain dia adalah semaglutide. Yang specialnya anda boleh inject hanya 1 minggu sekali. Korang mesti tak nak inject setiap hari kan? Kalau Saxenda ni kita cucuk setiap hari. Tapi nama sahaja lain dan dia adalah semaglutide. Dan dia dah tulis kat sini once a week. Sakit ke doktor kalau pakai jarum ni? Of course lah tak sakit. Sebab jarum dia bukan jarum besar, jarum kecil je. Korang tengok ni. Ini special needle. Nampak tak? Mudah kan? Jadi ni untuk seminggu, 2 minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dalam sebulan. So, ini dia. So, kalau korang yang cucuk seminggu sekali, first, walaupun kita rasa macam kita ni dah turun berat, dah kurus, sebenarnya kita belum capai tahap BMI yang normal. Kalau you all yang nak dapatkan rawatan, datang je sahaja ke Marisa Mediclinic. Jarumnya sangat halus, jangan risau ya. Tak sakit pun kalau korang cucuk. Nak turunkan berat badan, yang nak weight loss tetapi tak nak cucuk setiap hari. Tak nak makan ubat setiap hari, tak nak inject setiap hari. Korang pun rasa bosan kan? Saya nak tunjukkan pada anda. Anda kena jumpa doktor dan konsult dan ambil darah sebelum anda start Ozempic ni. Dia adalah semaglutide. Dia hanya cucuk once a week sahaja.